Haji Dawin Tibopang Pasal mulai. Boleh ya? Boleh. Itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikwan sedang mengajukan Kediri pergi ke bulan ikan pagi. Cikwan, saya Zayan yang berdiri mewakili pihak lelaki iaitu keluarga Asri. Ya. Baik Cikwan, burung balang hingga ditangkai, sayang tangkai sudah berlapuk. Ya. Salam tadi sudah saya sampai. Kenapa pula kami tak boleh masuk? Ini kata jalan ni. Apa beruntung depan penangga, tumpang belaka di atas batu. Waalaikumsalam, wahai kata biar apa? Kan tak tahu apa ramai-ramai di depan pintu. Oh, gitu Kanda bukan gantang sebarang gantang. Iya kata. Gantang disukat bersih belimbing. Bukan datang sebarang datang. Saya tidak tahu wajah saya untuk bersanding. Duduk bersanding. Ini kata. Kalau tuan memasang rasuk, rasuk dipasang rumah penghulu. Ya. Kalau tuan datang nak bersanding serta nak masuk, bayar syarat terlebih dahulu. Oh, pakai syarat dah. Asri bawa syarat kita. Oh, dia ada asisten katanya. Baik, Ya kata. Cik Iwan pergi ke hutan menebang pokok sampai di hutan minum kelapa. Cik Irwan yang baik hati, kalau kami nak masuk kasih tahu syaratnya apa. Kata. Sudahkah haru jendela pura? Pura-pura dalam perahu. Ya. Sudah tahu berani pura, pura-pura tak tahu. Oh, gitu Ini Ya kata. pula Irwan. Enak sungguh ikan tergiri, ikan dimasak di atas pantai. Kalau syarat tidak awak beri, tengoklah. Nanti berdiri sampai kaki digemetar. Lama kesian. Tak kesian dengan pengantin kami kata. Bak kata pantun Cik Irwan, syarat tu. Itu syarat utama tu Cik Irwan. Kamu tahu tu harus ada itu adat Melayu. Kami terima. Baik Irwan, dulu bernama Burung Plato hingga di pokok senodok, kasihlah pengantin kami masuk. Kasih masuk nanti sampai ke lutut tu. Dah letak dah ni. Kalau jadi itu kan, syarat. Oh, baiklah kalau itu. Bolehkah kita kasih syarat ini kan satu? Ini Cik Irwan syarat dia. Boleh Cik Irwan. Alhamdulillah. Masak gulai ikan tenggiri. Gulai dimasak di rumah Celabu. Ya. Ini saran yang tuan beri. Bolehlah kami periksa dahulu. Sila. Isi pula isi ni. Macam mana? Tak cukup? Pergi berjalan mati aku. Pergi bersama dengan siatan. Ya. Ini syarat yang awak kasih tak cukup. Dapat cuma merintahkan. Alamak. Tak, buat malu je rasanya. Baiklah Cik Irwan. Pergi berjalan ke tali rumah kata. Ambil air dalam perigi. Syarat pertama kami tak terima. Kalau macam itu awak boleh tambah lagi. Dari Pinang ke Sungai Lenggok. Perginya pula di kala petang. Kalau duit tadi tak cukup, saya tambah satu lagi yang agak besar. Ni? Boleh. Boleh. Boleh cik? Boleh, cik ada. Saya tak cik. Ini saya kasih asisten saya ya. Satu lagi. Pegang dia. Telur juga jangan pegang. Dah cukup tu kan? Tinggal saya pula lagi. Oh, itu. Asalkan dapat kami tajuk, onak dan duri kami pasangkan. Kalau raja tu hari nak masuk, jangan lupa saya diri. Oh, gitu Biarkan kami semua berhak. Baik Cik Irwan, Pak kata pantun terbang tinggi si rama-rama. Ya. Terbangnya pula, hinggapnya pula di pokok bersam. Tadi kita dah sepakat rasa malam-malam Cik Irwan. Kerana honor kita tu setengah jam. Tambah lagi Cik Irwan, saya tambah lagi 40 minit. Ni Cik Irwan. Kalau dah gitu harus sungguh bunga selasih. Bunga disimpan di dalam romok
kami ucapkan terima kasih. Silakan Raja Awak Sari, kami persilakan masuk.